Assalamualaikum, salam perjuangan. Anda bersama dengan saya Ahyad Ishak dalam satu lagi episod podcast Ahyad Ishak Show. Dan kita dalam part 2 membincangkan Belanjawan 2026 bersama dengan sahabat Ahyad Amsyari Syakur. Ya, Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Amsyari? Alhamdulillah. Kita dah sembang dah pasal belanjawan ni Ya. dan ada angle baru, apakah hasilnya, macam mana pelaksanaannya. Kita ambil angle yang santai, kita tengok dari sudut pandangan usahawan, SME dengan individu yang membayar cukai. So tahniah, belanjawan 2026 ni dia dapat memberikan banyak pengumuman kepada rakyat. Pada masa yang sama tidaklah introduce banyak cukai-cukai baru yang membebankan rakyat dan mengerikan rakyat. So sekarang ni itulah kita bercerita pasal part 1. Now part 2 ni Amsyari, kita nak go terus kepada hartanah. Okay, so dalam cerita hartanah ni apa yang Ahyad kaji, dia ada 9 perkara yang diumumkan dalam tajuk kediaman rakyat. So bayangkan belanjawan 2026 ni teks ucapannya ada 130 muka surat dan ada 250 perkara. 9 perkara sahaja ada lebih kurang maybe 6. And directly tu ada 9 perkara yang khusus kepada kediaman rakyat. And then yang tidak langsung ni Ahyad pun ada senaraikan 17 perkara lah Amsyari. So mungkin boleh tak izinkan Ahyad ceritakan dulu yang ini, and then Amsyari kita akan ulas lah. Okay, kerana apa Amsyari? Sebelum pengumuman belanjawan, which is daripada tarikh rakaman ni, which is 10 hari bulan Oktober kan, Jumaat, and bayangkan ada banyak wish list. Ada banyak wish list rakyat dan industri. Antara wish list yang tidak disambut kerajaan ialah HOC, kempen pemilikan rumah, Home Ownership Campaign. Lepas tu adalah banyak ada cerita pasal BTS. Bukan kumpulan K-pop tu, tapi BTS Build and Sell. So ramailah mengharapkan kena bawa balik kempen pemilikan rumah ni. Okay, ada juga ramai rakyat bercerita pasal kerajaan memang nak kena implement terus BTS Build and Sell, kerana sekarang ni sell dan build. Kita jual dulu rumah yang belum dibina, baru dia bina. Sekarang ni kita nak elakkan masalah-masalah terbengkalai dan sebagainya. So ini antara wish list. Kenapa Amsyari guys, kenapa benda ni dijadikan, kenapa ramai rakyat menunggu perkara ni? Kerana sebenarnya diumumkan dalam RMK 13. Betul. So kita pun tahu belanjawan ini adalah belanjawan pertama dalam RMK 13. So ramai mengharapkan satu pengumuman yang besar tentang perkara ini, tapi akhirnya adalah juga disebut satu perkara tu, sedikit disebut. And banyaklah benda-benda lain seperti rent to own, SJKP dan sebagainya yang diumumkan. Dan ada juga yang bercerita tentang bagaimana ni nak membantu rakyat dari segi kemampuan rakyat membeli hartanah, dan juga bagaimana kerajaan nak selesaikan rumah-rumah tak terjual. Ini antara isu-isu yang diceritakan sebelum pengumuman belanjawan. So ramai orang tanya Ahyad, apa pendapat Ahyad, apa harapan Ahyad. Itulah yang Ahyad tengok sebelum. Dan akhirnya bila diumumkan, bila dibentangkan, akhirnya keluar 9 perkara ini bawah tajuk kediaman rakyat. Yang pertama, kota madani. Okey, nombor 2, program residensi rakyat dan rumah mesra rakyat. Ketiga, ini yang Ahyad paling suka ni, SJKP dapat 20 bilion peruntukan guys. Daripada tahun lepas mungkin just 10 bilion, sebelum tu lagi kurang. So SJKP ni mungkin kita akan sembang pasal benda ni. Nombor 4, baiki rumah-rumah daif. Nombor 5, PPR yang lebih manusiawi. Tapi ini satu benda lah, banyak kerajaan, mana-mana kerajaan pun akan menceritakan benda ni. Dia nak membina rumah-rumah PPR yang lebih livable and manusiawi lah, betul bahasa. Okay, nombor 6, pengecualian duty stamp. Ini yang kita nak tanya pakar kita ni, Amsyari. Pengecualian duty stamp untuk pembeli rumah. Kategori apa? Diteruskan sehingga bila? Nanti kita akan ceritakan. Nombor 7, naikkan kadar duty stamp ke atas surat acara pindah milik rumah kediaman oleh individu bukan warga negara. Yang ini pun ada juga komen. Ahyad pun nak tanya komen Amsyari. Ahyad pun ada komen Ahyad sendiri.
Nombor 8, menyokong RTO dan BTS. Dia ada satu perenggan tu, perkara 219 pada muka surat 116. Kerajaan ada sebut dengan begitu ringkas dan padat, silalah sokong RTO, Rent to Own, dan BTS, kumpulan di K-pop tu. Bukan, sorry. Build then Sell. Tolonglah support BTS. Dan nombor 9, potongan cukai 10% untuk convert bangunan komersial kepada kediaman. This is something big, guys. This is something big, dan jom kita ulas. So, apa pandangan Amsyari tentang pengumuman belanjawan yang khusus kepada hartanah? Okey, terima kasih Ayat. Saya nampak kerajaan, ya macam Ayat kata tadi, ada perkara yang bukan tak didengari, mungkin tak sampai oleh rakyat, dan mungkin belum lagi masa lagi untuk dilaksanakan lagi. Okay. Kan. Tapi kalau tanya saya, waktu ni fokus kerajaan banyak kembali kepada rakyat dalam bentuk lain, dan tapi tak nafikan dalam bentuk hartanah ni banyak juga kerajaan bagi, macam RTO, BTS tu kan, yang macam Ayat kata bukan penyanyi Korea tu kan, bina dahulu jual kemudian. Ni bagi saya adalah kita RTO dulu, skim menyewa rumah terlebih dahulu. Lepas tu baru pilihan untuk membeli atau tak kan. Okay, so ini sangat bagus. Kalau tanya saya, RTO ni penting untuk golongan-golongan yang macam mungkin boleh ada kesempatan lagi untuk membeli masa tu. Tapi dah lama-lama kelamaan rasa selesa dengan nak duduk kat situ. So dia boleh pilih untuk membeli atau terus RTO lah kan. So dia sebagai saver, dan dalam masa sama dia ada pilihan untuk membeli atau tak. Okay, build then sell, maksudnya bina dulu, terlebih dahulu baru jual kepada pembeli. Tapi kat sini BTS ni lebih kepada rakyat. Kita tahu kan banyak isu sekarang ni, rumah yang tak siap, lambat siap, lepas tu terbengkalai, rosak, dah dapat rosak pula kan. So ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dekat situ lah, masalah di mana bina dulu, lepas tu barulah jual. Tapi risiko ni of course lah bagi saya lebih pada beban kepada developer, beban kepada pemaju. Ya, membina satu kawasan rumah atau rumah bukan menilai RM1,000, RM2,000 kan, dia mencecah RM100,000, RM200,000 yang dah lebih-lebih sebenarnya satu rumah tu berapa kos dia kan. So ada pro dia lebih pada, bagi saya pro dia lebih pada rakyat lah untuk dapatkan ni. Tapi connya of course lah, yang menyediakan untuk laksanakan perkara ni, itu pun kita kena fikir juga kepada orang developer ni. Adakah mereka bersedia untuk sahut apa yang kerajaan bagi ni kan, ataupun ada insentif atau bantuan lain yang kerajaan bagi supaya perkara ni dapat dilaksanakan. Yang itu Ayat setuju. Yalah, kalau nak laksanakan build and sell, dia perlu ada bantuan lain kepada pemaju, kerana itu ada tekanan kewangan untuk mereka. Ya, betul kita nak elakkan rumah-rumah terbengkalai atau yang bermasalah ni, tapi pemaju ni dia ada tekanan kewangan juga. Betul, setuju. Okay, so mungkin lepas ni akan ada lah bantuan-bantuan itu. And apa yang mungkin boleh berlaku Amsyari, mungkin pemaju pun dah tak minat bina banyak-banyak lah rumah. Dia akan ada butik-butik development instead. Betul. Because dia tidak ada kekuatan kewangan. So dia hanya mampu bina sikit dulu, atau jual. Bina sikit dulu, lepas tu jual. So tak tahu apa akan jadi kepada hartanah tu. Dijual pada harga yang lebih tinggi because dah tak ada volume. So sebenarnya ni Amsyari ni pandangan Ayat. Sell dan build ni satu konsep yang telah berjaya membangunkan negara. Maknanya rakyat perlukan rumah, pemaju perlu jual rumah dan ada keuntungan, bank pun dapat sebahagian, kerajaan dapat stamp duty dan cukai dan sebagainya. But basically this model berjaya daripada sejak merdeka sampai hari ni. Cuma memanglah dia ada pemaju-pemaju yang tergelincir tengah jalan tu, yang tak dapat membina rumah, and rakyat terbeban lah. So saya juga setuju dengan pandangan kerajaan. Kalau ada satu je pun kes terbengkalai, itu dah satu kes terlalu banyak. Betul.
So kita pun faham because ini adalah satu mimpi ngeri yang sangat-sangat mengerikan yang kita kena elakkan lah, sengsara kan. But what about apa opinion Amsyari sebagai seorang accountant dan ejen cukai kan? Bila kerajaan umumkan pengecualian duty stamp kepada yang tu. individu membeli rumah kan. So okay, can you explain what it is dan sampai bila dan dilanjutkan bila, and apa pandangan dari sudut ejen cukai? Okay, bagi saya ini sebenarnya dah ada pun sebelum ni. Ya. Dia sambung je lah kan. Bagi saya bagus, dan untuk pengantuan ayat dia tambah lanjutkan sampai tak salah saya 31 Disember 2027. Sampai 31 Disember 2027. 2027 terus. Yes. Dan syarat dia kalau hanya kediaman dia lah, komersial tak lepas lah. Jadi hanya kediaman saja. Okay, saya secara peribadi anggap benda ni bagus dari sudut sebab kos untuk duty stamp ni pun bukan orang kata murah, dan dia bagi beban kepada pemilikan yang pertama lah. Selalu pemilikan pertama ni bagi saya adalah golongan yang baru nak bekerja, yang baru mula nak hidup, yang baru pendapatannya okey kan. So kos-kos yang terlibat ni bagi saya adalah kos-kos yang kalau boleh tak adalah sampai satu tahap yang boleh membebankan pembeli tersebut. Okay, so yang bagus ni yang ni sebenarnya untuk kita tahu kan, untuk warga negara Malaysia. Saya rasa tak payahlah sampai 2007. Why not teruskan je lah kan? Sebab dia bagi saya, kenapa tau ayat, ini rumah pertama, bukan rumah kedua, bukan rumah ketiga. Dan kita tahu rumah pertama ni bukan semua golongan nak dapat kan. Bukan semua golongan yang kita kena faham lah, golongan-golongan yang nak rumah pertama ni adalah golongan-golongan yang sebenarnya belum tentu kemampuan kewangannya stabil lagi. Itu bagi saya lah kan? So Amsyari nak cadang Ayat sebagai cikgu hartanah, pendidik hartanah pun tak pernah terbayangkan cadangan ni. Biar tak payah nak umum pun belanjawan ni. Betul. Biar benda tu jadi satu polisi kerajaan yang kekal. Betul. Sebab syarat dah ada. Syarat dia kita tahu kan, rumah pertama untuk warga negara Malaysia bawah 500,000. Bawah 500,000. Itu pun dah bagi saya okey lah kan. Dan yang paling utama adalah rumah pertama. Rumah pertama sebenarnya kalau rumah pertama tu kalau dah kahwin ni, rumah dia kahwin, masa kahwin tu beli rumah tu dia dah dua-dua tu dah ni kan, dah kira rumah pertama. Okay, so bagi saya tak ada halangan kalau diteruskan sampai bila-bila, sebab nak dapatkan harga, nak dapatkan ini adalah rumah pertama. Dan mungkin 500,000 tu mungkin tinggi, tapi bagi saya harga rumah sekarang pun dah berapa dah bukan murah dah. It's fair lah 500,000 kan. Dan bayangkan macam Amsyari kata kan, golongan yang baru bekerja, baru kahwin, nak beli rumah pertama. Dan penjimatan dia kalau yang disebut ni 500,000 ni kan, kepada surat cara pindah milik ni, SMP ni, dia orang boleh save RM9,000 tau. Kan dia ada jadual dia kan, 1%, 100,000 pertama 1%, dan 100,000 ke 400,000 tu 2%. 9,000. Betul. So kat situ 9,000. Betul. And then dia pun dapat pengecualian untuk perjanjian pinjaman, pembiayaan. So that is 0.5% on top of everything. So kalau 500,000 tu full, kalau dapat full financing, betul, then 500,000 times 1% is 5,000 5,000, so 2,500. So 9,000 plus 2,500 is 11,500. Dah dapat kurang. Dapat kurang tau. Nak beli rumah pertama ni. Yeah. At least duit tu kalau ada pun 11,500 ni, nak beli perabot, nak pasang grill, betul, nak pasang kipas, tak semua rumah tu dah siap dijual dengan barang-barang asas tu. So it's still a lot of saving lah. Tapi bayangkan Amsyari, 11,000 untuk seorang tau. So kerajaan hilang peluang untuk dapat hasil 11,500 untuk satu orang. So katakanlah dalam satu tahun tu ada 1,000.
So 1,000 darab 11,000 is 11 juta lah kan. 11.5 juta. Kalau ada 10,000 is 115 juta hasil kutipan akan hilang kan. Tapi It's quite significant lah tak? betul. Saya setuju apa Ayat cakap. Tapi kita kembali kepada syarat yang diletakkan, iaitu rumah pertama. Kan? Bukan kebanyakan rumah pertama ni bukan ramai yang dalam beli rumah pertama ni serentak. Ada dah nak beli rumah yang kedua, rumah ketiga. Kebanyakan orang yang beli sekarang ni orang yang memang nak tambah rumah yang kedua, rumah ketiga, bukan golongan-golongan yang tu. Jadi dia macam ni lah. Kita tahu kan banyak rumah yang terbengkalai, ada rumah yang Bumi Putra yang tak dapat dijual. Dan sebenarnya kalau kita fikir balik dengan melepaskan ini pandangan saya, bukan pandangan orang lain ke, pandangan persatuan tak ada. Ini pandangan saya. Dia bagi saya ini adalah ruang, mungkin dengan bantuan ini dia sebenarnya menutup, dia memberi meringankan beban pembeli yang baru ni, dan dalam masa sama dia merancakkan pembeli yang first time ni untuk membeli. Ya, dia merancakkan industri. Ya, merancakkan industri. Dan of course lah benda ni mungkin yang boleh ditambah kat sini Ayat kan. Kalau rumah tersebut dia gunakan, sebab kerajaan punya aim untuk ni adalah untuk orang beli, dan mungkin boleh kita tambah dekat situ, dan rumah tersebut adalah untuk diduduk, bukan untuk disewa, pelaburan. Setuju. Kan? Itu mungkin perlu ditambah kat situ lah. Sebab kalau dia ambil kesempatan untuk ni, bukan tak elok, tapi mungkin kalau nak tambah baik adalah biarlah duduk kat situ. Kan, tak adalah orang kata dah beli lepas tu sewa mahal, nanti berbeban kepada orang lain pula. Mungkin kat itu benda tambah baik lah. So itu pengecualian duty stamp untuk warga negara. Tapi untuk warga asing, dia naikkan pula dari 4% ke 8%. So apa pula pandangan? Kalau saya dari sudut sebagai rakyat, saya rasa okey, bagus. Tapi dari sudut penjual pembeli, benda tu akan bagi beban pada mungkin susah foreigner nak membelilah kan. Dan kita faham belanjawan ni bukan, kita kena fikir macam mana kita nak bagi pada orang ni dalam masa kita pun nak ada hasil. So bagi saya masih fair untuk kenakan pada foreigner 8% tu. Tapi sebagai orang developer semua tu, of course lah, ini akan membebankan pada mereka untuk menjual kan. Sebab harga foreigner pun mungkin berbeza, memang dah berbeza dengan tempatan kan. So tambahlah 8%. So macam mana pula kerajaan fikir nak menarik pelabur-pelabur atau orang-orang luar foreigner ni datang Malaysia kalau dia dah dibebankan dengan nak memiliki rumah. Tepat. Amsyari sebenarnya tepat. Kalau ikut statistik, tak sampai 1% atau 1% saja hartanah yang dijual beli pada 1 tahun itu adalah dibeli oleh warga asing. So 1% is very little lah. Not even 1%. And diorang pun hanya boleh beli hartanah yang mahal-mahal. So kalau pun nak terkesan is hartanah yang mahal tu lah. Betul. And lokasi-lokasi tertentu yang ada tarikan untuk foreigners. And yang ketiga, sebenarnya dia mungkin akan beri kesan kepada MM2H lah. So dalam mungkin, kan dulu dah ada satu syarat-syarat yang tak best, lepas tu dah dilonggarkan balik, lepas tu tiba-tiba ada pula penambahan duty stamp ini. So dia mungkin dari segi kepercayaan, perasaan kan, macam sebenarnya kau nak menekan orang-orang luar. But then again, kesannya tidaklah berbesar kepada pasaran hartanah. Kalaupun ada kesan, tapi this very very small lah. Okay. And then what do you think about yang ini kami sangat terkejut tau. Geng-geng hartanah memang langsung tak ada apa-apa, langsung tak terfikir yang pasal potongan cukai 10% untuk convert bangunan komersial jadi bangunan residential kan. So macam geng-geng Mata ke Persatuan ke atau
you sendiri kan. Hmm. Did you see this coming? Because benda ni mengejutkan semua orang kan. Tak. Saya pun tak tahu dari unsur ni datang dari mana. Tapi saya percaya sekarang ni kerajaan buat ni mungkin sebab mereka nak menggalakkan rumah tempat-tempat yang terbengkalai ni untuk dimajukan. Kalau dah tak boleh jadi commercial area, dijadikan resident. Contoh, saya boleh kata contoh dekat Melaka lah, banyak dekat commercial yang tak berjalan, yang dah ditambak tapi tak ada orang duduk. Mungkin itu target mereka, target kerajaan untuk betulkan dari kalau commercial tak boleh jalan kat sini, dah macam-macam perkara dah dibuat, dah macam-macam dah ni. Mungkin kita jadikan kawasan ni tempat untuk penginapan kan. Dan bagi saya bagus, idea boleh katakan bagus, tapi pelaksanaan tu lah kan. So sekarang ni kerajaan bagi 10% potongan cukai tu kan. Betul. Tapi itu kerajaan persekutuan. Macam mana nak diturunkan kepada negeri, macam nak diturunkan kepada kerajaan tempatan kan. Betul. Yang akan nak, macam you cakap lah, melaksanakan. Satulah yang saya perasan kalau saya berbual dengan Amsyari, Amsyari akan selalu mengulas, tapi akhirnya Amsyari akan pergi juga kepada pelaksanaan. Betul. So pengumuman boleh dibuat, betul, tapi nak melaksanakan tu. So what is going on in your brain? Kenapa you selalu mikirkan pelaksanaan tu? Okay, dia macam ni lah Yat. Contoh saya cerita pasal e-invoice lah kan. Cerita pasal e-invoice. Ini straightforward lah kan. Okay. Masa e-invoice nak buat, kerisauan kami adalah bagaimana orang-orang yang tak tahu pasal IT, faham tak? Yang tak tahu pasal, tak ada teknologi, tak sebelum ni selesa guna guna manual, Excel kan. So bagaimana kita nak laksanakan benda ni pada dua orang ni, faham tak? So kalau tanya saya punya kerisauan, okay, setakat ni kita boleh kata e-invoice ni macam berjalan lancar. Sebenarnya realiti ni ada lagi orang tak laksana, ada lagi yang belum buat, ada lagi macam confused nak buat, masih ramai lagi. So ini dah dekat dah 2026 ni. Ya, ada lagi yang tak patuh, ada lagi sebenarnya. Cuma pelaksanaan tu sekarang ni saya punya mengatakan, kalau kita dah cakap macam tu, macam ayat cakap tadi, macam mana nak jadikan ni 10% kepada siapa? Bagaimana nak pastikan dia tak ada masalah kan? So itu saya masukkan pelaksanaan. Okay, so bila dia cerita pasal 10% ni, bagi saya ni perkara baru. So nanti ni baru kan? Baru. Dan saya pun tak sangka, macam ayat cakap lah, ubah suara bangunan jadi kediaman. Itu macam okay, first saya fikir, terus saya pandang Melaka. You teringat Melaka kan. Sebab apa, saya baru pergi sana Melaka. Satu tempat tu dah ditambak ayat. Tempat tu dah tambak, tahu, dah dibuat komersial tapi mati. Tempat tu macam tak ada apa-apa kan. So dia adalah macam pasar malam ke apa kan kat situ. Ya, tahu. Dan tarikan utama dekat situ adalah Masjid Terapung lah masa tu kan. Itu kan. Tapi tak ada apa-apa. Dan situ semua banyak shop lot semua kan. Itu adalah nak buat hotel kat itu, tapi macam tak jadi. So bagi saya, okay, maybe make sense kan benda ni. Dan 10% ni okay. Tapi yang kita kena faham, dia bukan kerajaan negeri. Dia 10% ni adalah pada pemaju, ada pemilik yang pemilik hartanah yang ingin ubah dari komersial kepada kediaman. Cuma sekarang ni yang saya tak pasti lagi kat sini ayat adalah kediaman ni macam mana? Kediaman yang dalam bentuk homestay ke, kediaman yang macam orang kata kediaman tetap ke, kediaman yang boleh duduk sementara ke, itu belum kita pasti lagi lah kan. Sebab adakah contoh salah satu yang saya nak cakap, dengan menggantikan komersial ke kediaman, berapa nilai rumah tersebut yang boleh dijual? Adakah boleh dijual dengan harga mahal? Sebab tempat komersial lah, harga semua naik, harga cukai pintu, cukai tanah berbeza kan. So adakah dah boleh di-convert ke cukai ke resident? Ya, itulah yang maksud ayat. Maknanya kerajaan tempatan tu dah kena bersedia lah
untuk permohonan-permohonan macam ni kan. So yelah dia, tapi mendengar bila diucapkan dalam belanjawan tu dah memberikan nafas baru kan. Dia rasa macam we have to help. Okay, sementara Amsyari sebut pasal Melaka tadi tu, sebenarnya di seluruh Malaysia ni banyaknya bangunan-bangunan komersial yang tidak digunakan. Dan kalau kita tengok setakat setengah tahun 2025 ni, kalau adalah keseluruhan bangunan-bangunan komersial tu hanya 77% yang digunakan. Maknanya ada 22-23% yang kosong. Yang patutnya boleh dijadikan ruang penginapan lah pula. Dan kita lihat bangunan-bangunan baru yang dibina, dia akan tarik penyewa-penyewa dari bangunan-bangunan lama. So bangunan baru ni dia tak ada masalah kosong. Bangunan lama ni yang ada banyak kosong kan. Dan itulah kerajaan mungkin sedang, sebenarnya ayat rasa lah kan, mungkin di belakang tabir dah ada perancangan macam ni. Dan dia mungkin ada macam one stop center atau fast track punya lane yang nak memudahkan urusan pemaju untuk convert bangunan-bangunan lama yang kehilangan penyewa untuk jadikan tempat penginapan kan. Yeah. So, mall pun dah banyak kosong sekarang kan. Mall pun occupancy rate pun lebih kurang 77%. And privately owned buildings lagilah 71% saja occupied. So sebenarnya berjuta-juta square feet yang kosong, yang tak dimanfaatkan, yang tak produktif, yang tak ada untung kat siapa-siapa. Malah macam orang kata terbiar macam tu. Terbiar, which is not good kan. Itulah, I think this is another one yang very good. Tapi kalau tanya saya, macam ayat cakap tadi pelaksanaan ni dia melibatkan dua negeri. Satu kerajaan pusat, satu negeri. Negeri melibatkan cukai tanah, cukai bitu, conversion, adakah benda ni nak commercial ke kediaman. But kan? the third level, kerajaan tempatan tu yang nak memuat kuasa, nak keluarkan apa ni, I don't know, permit ke apa kan. Betul lah. Saya jujur bila ni diutarakan, saya macam fikir banyak perkara first saya fikir kenapa dia highlightkan benda ni. Dan saya percaya ini bukan datang dari mereka, mungkin ada dari someone yang usulkan benda ni. Tapi bila dah usulkan macam ni, saya fikir sebenarnya dia orang target ni kat mana kan. Saya nampak saya nampak Melaka tu, saya terus nampak ini sinar harapan. Kat sini sinar harapan. Tapi saya fikir balik macam ayat cakap tadi lah, kerja tempatan. So benda ni kena a lot of thing kena fikir. So kita boleh cakap, tapi pelaksanaan tu penting lah kan. Dia bukan melibat benda yang orang kata satu pihak je terus buat kan. Okay. So antara benda-benda lain yang juga Ahir rasa akan memberikan impact kepada hartanah ialah, ada 17 perkara ni, Ahir sebut je one by one. Semua pengumuman tentang pembangunan negeri, jalan-jalan tu akan memberikan kesan. Nombor 2, ini Special Economic Zone Johor and Singapore. Nombor 3, RTS. Nombor 4, wakaf ni sebenarnya satu senjata yang sangat-sangat powerful. Nombor 5, Tahun Melawat Malaysia 2026, so beri kesan kepada pelancongan and homestay. Nombor 6, upgrade lapangan terbang, ada beberapa lapangan terbang. 7, Subang Aero Angkasa. So we can imagine that Greater Subang tu akan terus ada vibes, ada buzz dan ada excitement kat situ. Nombor 8, persediaan menuju negara tua, pastinya akan ada kesan kepada permintaan dan bekalan hartanah. Nombor 9, projek rumah warga emas Co-op. Nombor 10, 38 sekolah baru. Sebenarnya kan Syari, banyak kawasan-kawasan pembangunan hartanah yang tak ada sekolah lagi. Tanah dah ada tapi tak ada sekolah lagi. So we really need those schools. Nombor 10, bas henti-henti untuk RTS. So that's going to be that last mile connectivity. Nombor 12, LRT 3, ECRL, LRT tambah train, LRT Mutiara. So Ahir pun sedang banyak buat research pasal ECRL and juga pasal Mutiara Line. Nombor 14, rumah penjawat awam ditambah baik. Nombor 15, penjawat awam kontrak. Penjawat awam kontrak dia akan dapat special SJKP. Nombor 16, skim pembiayaan muda LPPSA dilanjutkan sehingga
akhir tahun 2026, which is very good kerana penjawat awam yang bawah 30 tahun boleh dapat pembiayaan sehingga 40 tahun. Jangan marah Ahyat, jangan kecam Ahyat. Itu dah diumumkan daripada tahun 2025. Ada ramai yang berpandangan pembiayaan yang lebih 30 tahun tu dah melampau sampai 40 tahun. But yes, dah dilaksanakan and nak membantu orang-orang muda. And yang terakhir, had kelayakan maksimum pembiayaan LPPSA dinaikkan kepada 1 juta. Itulah lebih kurang antara pengumuman-pengumuman dalam Belanjawan 2026 khusus dan direct or indirect kepada geng-geng hartanah lah kan. Tapi Ayat, saya agak tertarik bila Ayat sebut dana SJKP diperluaskan dekat bajet dia kata pada tanpa pendapatan tetap. Bagi saya dia macam seiring dengan rumah pertama tu. Kan, sebab kita tahu yang golongan yang pegang pendapatan tetap ni sekarang ni dah ramai sangat kat luar tu. Yang buat Grab, yang buat online income. Mereka ni sometimes diorang ni ada duit tapi tak ada ruang untuk nak dapat perumahan. And so bagi saya, bila dia katakan tetap rumah pertama dengan SJKP ni macam dia seiring lah. Dia macam combo yang macam mungkin Ayat Betul. nanti benda ni boleh galakkan orang. Selama kalau tanya saya golongan-golongan yang GIG orang gig ni yang GIG buat gig tak tahu stand for what gig ni, gig worker orang kata. Tapi golongan ni sebenarnya banyak tau dekat Ayat. Terutama zaman lepas PKP ni, golongan ni macam meningkat. Buat freelance dekat sini, freelance dekat luar negara. Kadang diorang ni memang ada duit, tapi kelemahan diorang nak dapatkan loan tu, nak dapatkan pinjaman untuk rumah tu agak susah. Dan golongan ni sebenarnya golongan yang memang nak dapatkan rumah yang pertama selalunya. So saya rasa macam combo yang cantik bila SJKP ni dilaksanakan, diluaskan kepada gig worker juga, dan rumah pertama ni stamp duty ni digalak dapat 100% tu, dia macam pengecualian tu. Dah cantik lah tu. Dah cantik dah. Okay, so pengalaman Amsyari sendirilah. Amsyari pun ada syarikat account, ada firma company secretary, account dan audit kan, and tax. Tu empat-empat tak bagi can orang lain you buat semua. Dahsyat betul. Dan alhamdulillah bisnes you pun semakin berkembang. Alhamdulillah. Dan saya sangat kagum, kita pun dah sebut sebelum ni, masa pandemik orang tutup bisnes, orang tutup kedai. Aduh. Tak boleh berniaga. Tapi you pelik, masa PKP tu you kena tambah office. Kerana bisnes berkembang, staff makin ramai. Dahlah staff perempuan sahaja, saya pun tak tahu macam mana. Kita selalu kena buat ni lah, kena buat lawatan pejabat ke pejabat Tuan Amsyari. Kerana staff dia satu ketika dulu 30 orang staff, hampir semua perempuan. Tahu tak seorang lelaki tu siapa? Amsyari lah. Kalau tak kerana Amsyari lelaki, syarikat tu memang semua feminis. Feminin. Dahsyat. Okay, tapi biar berbalik kepada tu, Amsyari, your business continue to grow kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Dalam kalangan apa yang jadi your clients? Orang-orang yang berniaga sendiri ni makin ramai tak? Boleh nampak dah ramai ke arah yang, tapi of course lah, still SME lah. SME yang golongan yang ke arah dah nak go to ke Senang Berhad lah. So yang enterprise ni ramai juga Ayat. Dan saya tak nafikan orang yang SME ni yang dah mula yang mengetahui tentang entiti Senang Berhad tu pun dah ramai. So golongan yang saya cari sebenarnya golongan yang dari enterprise ke Senang Berhad. Kenapa Ayat? Golongan ni yang sebenarnya kita kena bantu. Kenapa kena bantu? Sebab kita sebelum nak pergi Senang Berhad, bukan bunyi saya nak register Senang Berhad lah, semua nak ikut government suruh nak masuk tender kena masuk Senang Berhad, pergi Senang Berhad, nak dapat geran pergi Senang Berhad. End up saya jumpa ramai yang enterprise ke Senang Berhad tak tahu
asas, tak tahu foundation, tak tahu tanggungjawab, tak tahu apa masalah kalau guna Senembahat, kalau tak tahu dari sudut compliance dari semua tu. So itu yang sebenarnya banyak perkara saya sekarang ni fokus pada mereka yang go to enterprise nak ke Senembahat. Banyak perkara yang saya kena bantu kat situ. Dari sudut kewangan. Dari sudut kewangan ni, sudut kewangan maksudnya dekat enterprise, dekat Senembahat, you dah kena faham ni berkaitan dengan audit, berkaitan dengan compliance, yang you kena buat audit, yang kena apa. So jangan simply masuk Senembahat tapi tak tahu. Sebab sekarang ni buka Senembahat mungkin murah, tapi nak tutup Senembahat pun boleh tentu murah, mungkin mahal. Nak tutup Senembahat bukan main susah. Mahal, nak kena bayar compound. Dan kalau kita, Yo. benda tu bagi saya, jangan membazir duit, jangan benda yang kita tak patut buat, kita cuba elak kan. Okay. So kalau kita bercakap pasal topik ni lagi, sebenarnya dia berkait dengan topik belanjawan. So apa sebenarnya nasihat Amsyari untuk orang yang orang yang tak ada payslip, tak ada gaji tetap? Mereka ni adalah orang yang boleh apply SJKP. So ini adalah berita yang sangat-sangat kita nanti-nantikan. 20 bilion yang diperuntukkan is a lot of money, dan kita boleh bantu berapa ramai orang tu. Tapi golongan ini pun dia kena menguruskan kewangan dia dengan baik. Betul. And kalau dia berniaga, dia kena menguruskan kewangan perniagaan dia dengan baik. So what is the nasihat? Is it semua orang mesti pergi ke Senembahat? Oh tak juga. Saya nak menafikan kalau orang semua kena pergi Senembahat. Tak. Saya lebih mengatakan ni, persediaan ke Senembahat tu kena ada. Maksudnya bukan semua kena ke Senembahat, tapi bersedia untuk ke Senembahat. Bersedia ke Senembahat tu yang kita kena fokus. Dari sudut documentation, dari sudut tax dia kena tahu apa beza, dari sudut kenapa pergi ke Senembahat, apa kelebihan Senembahat. Itu yang kena fikir dulu before you nak go terus Senembahat. Lepas tu baru nak fikir apa nak kena buat. Sebab you kena faham ada costing kat situ yang boleh membebankan. Kalau tutup pun ada masalah, kalau tak aktif ada masalah, merugikan. So bagi saya, bukan semua pergi Senembahat, tapi saya lebih galakkan kau tu Senembahat. Sebab banyak ruang yang kita boleh guna kat situ. Okay, tu kembali kepada macam Ayat cakap tadi, orang yang tadi yang freelance, yang ni, adakah macam mana nak bantu mereka? Bagi saya kan, golongan macam ni at least start dengan ada enterprise, ada entity. Kan, wujudkan satu entity yang wujudkan mengatakan you ni memang income you adalah dari bisnes kan. Kau jangan kita macam yalah kita mungkin untuk orang yang boleh buka enterprise sebaik ini. Tapi yang tak boleh nak buka enterprise, ada contohnya golongan yang buat sebuah nama, buat ni Grab semua ni, mungkin tak perlu buka enterprise. Bagi saya asalnya at least satu account bank tu gunakan untuk yang khas untuk perniagaan. You punya pendapatan. Walaupun dia masih nama peribadi. Ya, betul. Tapi contohnya bank A untuk Grab. Bank B ni untuk current account yang lain-lain. Mungkin untuk personal you, untuk use kan. So memang you bukan bergerak ini duit peribadi dia, tapi bagi saya you dah bergerak tu, asinglah kan. Asingkan, at least you di mata bank pun dah nampak you ni seorang yang berdisiplin dan orang yang ada pengurusan kewangan yang betul kan. Itu dah tunjukkan bagus lah bagi saya kan. Wow, very powerful. Tak apa, gig economy kena ada 2 account. Betul. Account yang tempat duit dia masuk, dan daripada situ kena macam ambil gaji. Betul. Masukkan kat dalam satu lagi account, dan kat situlah perbelanjaan peribadi. So lagi-lagi lah orang yang berniaga kat bawah pokok ke, kat tepi gerai, kat tepi jalan ni kan, dia mestilah at least ada enterprise. Betul. Okay, I pernah pergi seriously ayam gunting. And seriously ayam gunting ni sangat sedap. Kan ada di satu lokasi ni, lepas kita pergi kelas YouTube. Okay, kan yang saya belanja ayam gunting tu. Oh, tak belanja saya. Okay, okay. Sebenarnya tengah lapar ni. Okay, dan dah apa jadi Amsyari? Dia suruh scan QR code kan. Memang pergi ke akaun peribadi. Saya cakap, siapa nama ni? Kan? Oh, ini bos punya akaun. Wow. Tak ada enterprise, tak ada Senembahat.
It's not good lah kan. Betul. Melainkan kalau memang account tu dia tak buat benda-benda lain lah. Tapi kalau dah buka gerai yang sangat rancak sales tu, saya rasa macam dah tak betul. Sayang lah. Bagi saya sayang lah. Kenapa you cakap sayang? Yelah, kita faham, kita dalam kehidupan kita nak tak nak, kita kena ada satu, okey, contohnya yang pertama, kalau hartanah, of course lah kita nak beli hartanah satu hari nanti kan. Kalau you nak beli cash, bersedialah nanti kan, kalau dikejar oleh entiti kan. Lembaga kan. So sekarang kalau you bergerak dalam bisnes, kita dah tahulah, kita dah boleh buat pinjaman dengan dengan ada enterprise tersebut, entiti tersebut. So kalau you tak, okay, lagi satu, second, you boleh guna manfaat untuk kurangkan tax, boleh guna manfaat untuk nak dapatkan orang kata manfaatnya government bagi nak besarkan bisnes lagi kan. Sekarang ni banyak sebenarnya. Jujur ayat, saya pernah masa PKP itu, saya ingat lagi ayat orang yang dekat bank tu, dia kata kan, orang ni kan banyak buat bisnes tapi tak ada bukti. Orang kita banyak buat bisnes tapi tak ada bukti. Orang kita banyak buat bisnes tapi tak ada bukti. Dan sayang, duit ni sepatutnya kat orang kita, tapi terpaksa bagi ke orang lain sebab pertukaran ni kena habiskan. Allah, so agensi kerajaan ni nak tolong. Agensi kerajaan ni dah bagi kepada bank kena uruskan untuk bagi pada ni. Dan pertukaran tu sebenarnya banyak kepatutnya kepada golongan Bumiputera, bumang kita. Tapi disebab saya terkesan ayat dia kata banyak orang Bumiputera sebenarnya tak boleh buktikan dia ni buat bisnes, walaupun sebenarnya dia buat bisnes. Dari sudut enterprise tak ada, account bank tak ada, rekod tak jangan ada. Jangan nak cerita lagi financial statement lah. Financial kalau statement benda tu lagi. tak ada. Ya, betul. So bagaimana kita nak bantu kan? So apa sebabnya dia orang takut sangat? Biasanya ialah guru-gurunya cukai lah, carilah. Itu biasalah nak kan. lari cukai je. Padahal Amsyari ni dah ajar kita dah. You isytihar cukai, tak semestinya you kena bayar cukai. Betul tak you ajar kita orang? Ya. Sometimes kita isytihar cukai, tak semestinya kita kena bayar. Sebab ada yang, bukan maksudnya kalau dah kena amount tu kena bayarlah kan. Mestilah ada yang nak kena bayar. Tapi yang penting kita isytihar. Kita isytihar sama rugi ke tak rugi, kita isytihar. Sebab saya punya konsep ya, kalau once you dalam bisnes, ada keuntungan you declare cukai ni. Kalau rugi, untung akan datang, you ada untung, rugi tersebut boleh kurangkan untung tersebut. Kan? So rugilah kalau you tak declare kan? Rugilah you tak declare, you rugi. You rugi kan? Sebab rugi tu boleh kurangkan tax you akan datang. Only for Sdn Bhd lah kan? Enterprise boleh. Enterprise pun boleh. Tapi kalau you bergerak personal, you dah tahu rugi, macam mana kita nak bukti dengan you sebenarnya ni kan? Hartanah je yang ada limitation. Kalau ada rugi, actually enterprise semua ada rugi 10 tahun. 10 tahun dia boleh bawa sampai 10 tahun. Tapi takkan 10 tahun kita rugi kan? Ya, faham. Tapi dia boleh bring forward. Okay. So, yelah, dan ramai yang kita pernah ulas benda ni. Betul. Ramai pelabur hartanah yang menyewakan rumah yang dia tak nak declare cukai. Itu sebenarnya saya serugilah sebab satu baru ni biasalah ayat kan, saya selalu buat kelas kat tempat ayat kan. Sebenarnya diorang ni tak tahu cara kira yang betul. Baru ni saya share dekat kelas, saya kena marah. Kenapa baru sekarang ngajar? Cikgu kena marah. Asyik kena marah. Kenapa Amsyari baru cerita hari ni? Padahal dia agak surprise lah. Sebab ada yang declare tu betul tak tolak ni. Sebenarnya ada sampai you bayar sikit je tax sebenarnya. Tapi dia declare as per duit income masuk. Mana duit income masuk tu boleh tolak macam-macam expenses. Okay, macam ni. Kalau sewa you 1,000 sebulan, setahun 12,000. You tak perlu declare 12,000 income sewa itu untuk income yang nak dikira tu. Sebenarnya 12,000 tu boleh ditolak pembelanja-pembelanja dibenarkan. Akhirnya contohnya jadi 4,000 contoh. Could it be like that? 3-4,000 maybe? Saya pernah kira ni real case dia sebenarnya dapat reduce sampai 40%. Agak tinggi ke tu? Reduce 40% ke atau
Reduce 60%. Sorry, 40% je kurang. Dapat Kurang. kurang ke 40%. So maknanya pendapatan sewa setahun tu 12,000. So kalau hanya 60% je ni. 60% saja yang dia perlu declare sebagai pendapatan lain-lain tu kan. Others revenue tu income. From rental. 60% dari total lah kan. So sebenarnya kalau itu pun belum maksimum lagi. Maksudnya ada perbelanjaan yang boleh dikurangkan. Tapi ramai orang tak tahu. So kalau kita nak belanja apa, satunya interest bank tu kan, itu pun tak dikurangkan. Interest bank boleh tolak tu? Boleh tolak. Okay. Ada lagi lah banyak tapi itu kalau nak cerita kena buka kelas podcast lain lah ya. Okay, kita jemput lagi Syari. Okay, anyways kita orang tengah membincangkan belanjawan pada yang khusus kepada hartanah, dan I think tidaklah begitu mendalam, tapi sekadar kita dah menyampaikanlah apa yang nak disampaikan. So Syari, apa kata-kata yang terakhir untuk Syari, dan bagaimana kami nak support Syari? Syari ni kami nak cari kat mana ni Syari? Okay, bismillah. Kalau nak tahu, okay, saya sebenarnya dah banyak mengajar tentang tax, financial. Okay, kenapa saya digelarkan sebagai fintech? Sebenarnya saya ni, kekuatan saya pada financial dari sudut dan dari secondnya berkaitan dengan cukai. Okay, saya selalu kaitkan tax dengan financial ni sebab bila kita nak bayar tax, of course kita perlukan duit. Kalau kita nak planning, nak tax planning atau tax untuk bayar sepatutnya, kita kena tahu pasal financial kita. So sebab tu saya kaitkan financial dengan tax. So kalau anda ada masalah, contoh kalau anda ada masalah kenapa duit selalu tak cukup, kalau ada masalah untung, kenapa tak ada untung, kalau ada masalah kenapa duit mengalir macam air kan, lepas tu tax tinggi, tak tahu duit pergi ke mana, ataupun kenapa tak ada cash reserve, ataupun ada cash reserve, apa nak kena buat, bolehlah hubungi saya, insyaAllah. Tak perlu level-level, saya tak mengajar level-level besar. Kalau anda ada SME, yang penting anda nak grow, kalau anda nak rasa berubah lebih baik, boleh jumpa saya dekat Syari Shakur dekat Facebook, ataupun boleh masuk website AMAC, you cari ya. Jangan pergi AMAC, rupanya ada kat India ya. Jangan jauh dia nak pergi tu. AMAC. Pergi www.amacc.com.my, ataupun you all boleh terus PM saya dekat social media. Saya ada dekat Facebook. Saya banyak aktif dekat Facebook dengan Liin lah. Bukan TikTok pun you aktif juga ke? Saya tengok TikTok. Lalu FYP pun dekat TikTok saya itu tengok. Pun sebab saya dah dapat tekanan dari Hayat. Tapi jujur tekanannya bagus dari Hayat. Terima kasih Hayat. Saya nak Syari ni berdakwah setiap hari. Kena bantu ni kami kat luar ni. InsyaAllah lepas ni saya pun kena buat live selalu macam Hayat dah mula ni kan. Itulah, kalau nak cari saya kat situ, insyaAllah saya akan bantu anda kat situ. Okay, AMAC tu AMACC. Senang nak ingat. Syari Accounting. AMAC. Tu. Syari Accounting. AMACC. So boleh cari Syari Shakur di social media lah. Instagram tak ada sangat Instagram kurang sikit. Okay. Saya tak pandai bergambar lah Ayat. Alah, tak ada. Yang you buat TikTok video tu, bawa situ. Tampal je kat situ. At least wujud. Ada juga orang yang menonton kat situ. Ayat kena ajar saya benda-benda ni sini. Bolehlah. Kita pun bukan pandai sangat. Okay. But anyways, macam itulah ceritanya guys. Belanjawan 2026. Yang penting kita duk komen pasal belanjawan negara. Belanjawan sendiri macam mana? So, kena jaga belanjawan diri macam Syari kata. Belanjawan itu sangat-sangat penting. Kesihatan kewangan itu pun sangat-sangat penting. Itulah akan menentukan kesihatan negara kita, diri kita sendiri. Okay? So sehingga kita berjumpa dalam episod-episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Okay, bye-bye guys. Thank you Syari. Okay, bye-bye.